Flashback. Kita ada Mila, kita ada Farah, kita ada Lin and myself. Nama diberi adalah Borneo Bloom. First of all, kami ada fikir pasal nama grup tu. So, bila Borneo Bloom dipilih, bagi kami nama yang okey. So, nama yang okey sebab kita orang semuanya nak berkembang. Lalu kita cocok. Nak berkembang. Sorry. So, semua nak berkembang dalam bidang masing-masing lah kan. And then, so that's why kami rasa memang stick terus tu. Pilihan subjek matter adalah bunga. Okay, bunga terong dipilih. Okay, sebab kita bunga terong yang dipilih, kaum Dayak is kita tahu ni orang memang simbolik sinonim. Fashion show-nya orang menggunakan subjek matter untuk bunga kita. Kita pun competition-nya yang kita send-nya banyak pakaiannya, banyak dark. Saya pilih bunga enggang tu sebab relate dengan bunga enggang. Oh, memangnya relate dengan bonggang kan? Disebabkan bentuknya shapingnya gia, so nya paruh bonggangnya. Ikon alam Sembilan Jadi Sarawak sebabnya ada dekat Gunung Gading. Gading. Pun kita milih tu, bajunya kelak akan jadi baggy-baggy. Yes. Betul? So, kita dah memilih subjek matter burung enggang. Salah, sorry, bunga enggang. Untuk first meet up brainstorming untuk subject matter kita dah dapat, and then now is the rest tu dengan Daknya tiga akan brainstorming design. So this coming Tuesday 14 bulan kita orang akan jumpa lagi untuk discuss design baju lagi. Kamu orang berada di apa nama tempat tu? IG Ice Cream dekat Waterfront. Hari tu adalah perjumpaan yang kedua di mana kita orang akan discuss design baju. So kita akan nangga kata macam ni rupa baju yang dah didesign oleh orang. Then kita akan mana yang kita rasa yang desainnya masih boleh dapat di-evolve, then kita evolvekan. Sambilannya kita makan. So di depan saya adalah Farah, gadis ayu berkacamata. Itu saya, bukan awak. Boleh. Jap. Kami buka. Kamu juga sialah. Gantung lah, makanan pun belum sampai. Rasa fikir lagi. Okay. Uish. Budak ni punya design. So, untuk tadi satu tu. Tu kan? Punya macam susah untuk blush biasa. Tapi yang bagi dia susah sama ya. Nak angkat dekat sini. So, tu print one and then situ zip tu dapat buka pula. Jadi kita boleh makan lepas tu kita sambung. Makan dulu. Kita makan dulu ya guys. Mamam gepok, dia makan laksa, Farah makan kolak, Mila makan gepok. Bos sikit makan. Semua orang dah habis makan dah. Kita dah makan, dah settle makan. So now kita sambung balik brainstorming. Zoom in.
School je mouse ya. Kena lift kami pun bagi. Farah tengah melukis design. Saya pun dengar. Lin tengah mencari. Mila pun tengah mencari. Saya baru je makan. Dan tengah makan. Makan rojak. Bobet dari GI. Okay. Semua dah dapat dah design. Now nak balik. Nak hantar anak dara-dara pulang. Ni anak dara. Anak dara 2 orang belakang. Nak nyahon bunyi kentut. Mungkin motor ambil Okay, so kami dah settle dah ngantar anak-anak dara kita pulang dan sekarang saya sampai sudah di rumah saya. So you guys stay tuned for the next vlog sebab kamu orang akan bertanding pada 5 hari bulan kelak. 2 hari bulan 5. Kamu akan bertanding pada 2 hari bulan 5. And then wish our best of luck. Okay, minta tolong kita orang doakan yang terbaik untuk kami orang. Sebab tu first time jugalah kami orang 4 sama-sama bertanding as a group untuk pertandingan kali tu. Itu sahaja. Thank you for watching and jangan lupa like, comment and subscribe. Bye bye.